Apa ni? Macam ni. Tapi ada satu live tu dia pakai towel, nampak bebet weh. Siapa tak kenal Dinsley kan? Betul. Kita ada nak mentelaah artikel daripada M-Star ni. Dah ramai sangat orang gila iklan Dinsley kembali normal, tak suka ikut trend. So adakah sebelum ini Chiki Dinsley ni semua keluar disebabkan trend? Saya perlu jadi seperti itu dahulu kala untuk dapat imbuhan lain. Namun sekarang ini saya tidak mahu lagi jadi seperti itu sebab ramai sudah gila. Saya sebenarnya dalam artikel ni dia dah menjawab persoalan kita tadi. Nak cakap dia tu tak gila lah sebenarnya. 44 lah. Tapi tengok muda kan. Apakah rasa iklan Dinsley? Nantikan. Baik, jadi kita nak tengok sikit komen yang ada di Instagram M-Star ini. Komen daripada Barkis.Mandarin. Hahaha, betul lah tu, dah ramai orang gila sekarang. Orang waras dah jadi limited. By the way, saya nak offer 2 jam basic Mandarin free class untuk yang dewasa. Siap buat ni promote kelas lagi yo. Apa ni? Macam ni. Tapi ada satu live tu dia pakai towel, nampak bebet weh. Tapi tu dah normal ke? Bila masanya ada ni? Tu lah. Kalau ada mesti dah viral. Viral. Oish. Helmi_Zoo. Harap penyakit ni dapat dibendung. Makin ramai yang kena sekarang ni. Yelah, contoh macam siapa Noni. Kenapa benda-benda ni berlaku? Terkena perasaan tu. Dia tak mampu bersaing dengan orang gila lain, terlampau kompetitif. Jadi gila pun kompetitif. Ni DMA Islam dah ambil alih tempat ni. Aduh, macam-macam lah komen design. Aku pernah di Kemurun. Sampai jadi hari setia dah, effort dah. Apa lagi nak? Aku nak buat apa ni? Selamat kembali di podcast Ready to Go. Dan seperti part 2 yang lepas, kita berbicara tentang artikel-artikel yang trending. Betul. Tapi sebelum itu, terima kasih kerana bersama dengan kita di Ready to Go podcast ni. Saya Syafiq Ikhwan. Saya Hakim Zakaria. Baik, jadi game. Yup. Top part yang lepas tu kita dah panas. Panas. Kita dah melepaskan geram semua. Tapi untuk episod kali ni kita nak berbicara tentang seorang yang dah lama dalam industri seni juga. Ini kira seni juga kita masuk. Betul. Dia seorang yang legend. Dia pelakon. Tapi itulah legend dia pun ada bakat. Dia pun tak ada bakat, dia luar biasa lah bagi saya. Tapi dia pun seorang yang sensasi juga sebenarnya. Betul. Dengan watak-watak yang bukan watak-watak dalam drama atau filem, tapi watak-watak di luar. Betul. Watak-watak dirinya. Yes. Sebab sebelum tu kita berbicara lah. Kita cakap lah siapa kita nak berdiskusi ataupun membaca artikel yang berkaitan dengan iklan Dinsley. Wow. Siapa tak kenal Dinsley kan? Betul. Tapi mungkin pada zaman sekarang orang lebih kenal iklan Dinsley ni sebagai Prince Chiki Dinsley. Dia pernah namakan diri dia. Dia pernah namakan diri dia, betul. Tak tahu sampai sekarang lama tak. Sampai podcast 2 tahun lepas aku rasa kot. 7 years ago kot dia pakai nama tu kan. Sampai podcast Let's Go bawa masuk dia. Tapi time tu dia cakap watak dia sedang Prince Chiki Dinsley. Dan sampai salah seorang daripada podcaster Let's Go tu, Tik Nur Rahim, sampai bergaduh sedikit dengan iklan Dinsley ni. Disebabkan isu iklan Dinsley ajak orang jom berzina di masjid. Tapi dia menerangkan ini tentang, kalau aku ajak orang pergi masjid saja, ada orang nak datang ke? Tapi kalau kalau jom berzina di masjid, itu tak tahulah. Itu benda yang lepas. Tapi kepada ketika ini kita ada nak mentelaah artikel daripada M-Star ni. Yes. Yang bertulis tajuknya, dah ramai sangat orang gila iklan Dinsley kembali normal, tak suka ikut trend. So adakah sebelum ini Chiki Dinsley ni semua keluar disebabkan trend? Trend apa ni? Maybe trend yang terhangat yang berlaku dalam media sosial. Tapi adakah sebabkan benda ni juga berkait dengan bila orang cakap dah sendu ke apa, so nak naikkan nama dengan berbuat watak sebegini? Nak naikkan nama. Boleh jadi juga. Adakah ini sebagai watak? Kita kena temu buat sendiri.
Rabak nak Rabak. interview Ikan Dinsley dalam Okay Let's Go pun. Okay Let's Go pun Okay Let's Go professional. Dia orang dah don't steady interview. So kalau kita ni mungkin apalah sangat, boleh cubalah. Boleh diusahakan lah kan. Tapi kita nak berbicara tentang artikel ni dengan lebih mendalam. So kita mentelaah penulisan di artikel M-Star ini. Yang ditulis, artikel yang ditulis oleh Narzin Zulkafli. Baik, artikelnya berbunyi begini. Namanya pernah menjadi sebutan ramai pada tahun 2017 akibat berkelakuan pelik sehingga dituduh gila. Pelakon Ikram Dinsley memberitahu dia kini tidak mahu lagi mengulangi tabiat berkenaan. Ikram atau nama sebenar Muhammad Ikram Dinsley Muhammad Saipuddin 44 berkata dia membuat keputusan ini kerana pada hari ini terlalu ramai individu berkelakuan pelik dan gila. Orang nampak itu negatif, tapi itu anugerah paling besar Allah bagi dekat saya. Semasa perkara itu berlaku, saya sebenarnya tenang saja. Saya perlu jadi seperti itu dahulu kala untuk dapat imbuhan lain. Namun sekarang ini saya tidak mahu lagi jadi seperti itu sebab ramai sudah gila. Saya ini merupakan seorang yang tidak suka mengikuti trend semasa. Saya ini suka melawan arus, katanya kepada M-Star. Tonton video temubual yang disediakan oleh M-Star ini. Itu pun nak cakap. So sebenarnya dalam artikel ni dia dah menjawab persoalan kita tadi. Nak cakap dia tu tak gila lah sebenarnya. Dan yang aku cakap, adakah dia berbuat watak yang sebegitu untuk menarikkan nama dia lagi? Dan dia dah jawab tadi. Dia jawab tadi apa? Untuk mendapatkan imbuhan yang lebih. So betul lah Betul lah kot. So dia mengaku lah benda tu. Dia mengaku lah. Dan dia mungkin dia dah nampak dia perlu stop lah. Mungkin umur dia dah pun 44 dah. Push 44 dah tapi tengok muda Apakah rasa Ikram Dinsley? Nantikan. Jumpa kan. Tapi kita interview Ikram Dinsley masa dia dah normal dah ni. So boleh bercakap sebagai dewasa lah. Yes. Tapi itulah. Tapi tak best. Yang best yang Prince Ikram Dinsley tu. Kita nak yang interview yang tapi kita dah berubah. Dia pun dah berubah kan. So kita doa yang terbaik lah. Baik, jadi kita nak tengok sikit komen yang ada di Instagram M-Star ini. Yang memperolehi like sebanyak 10.8k likes dan komen 173 komen dan juga share telah mengumpul sebanyak 2,775 share daripada netizen Malaysia. Jadi saya akan membaca antaranya. Komen-komennya ialah ini orang ni dia komen balik apa yang artikel tu tulis. Apa je. Okey, ini ialah nak sebut nama tak apa, tulis je lah. Cakap je lah nama IG ni. Nira Moza. Tengah normal ni sementara saja, tapi raikan je lah and support. Sebab jika dia hilang imbangan, besar kemungkinan boleh datang semula split identity dalam situasi yang menekan hati dia and perasaan dia. Kalau dah, dia bukan kalau tau, dia kalau kalau dah tak menanggung dia akan kalau dah tak menanggung dia akan berserah kepada karakter yang hanya mampu defense diri dia dari ancaman emosi. So kalau dia tengah normal ni, layan and berilah semangat. Betul. So orang yang bagi komen ni mungkin dia anggap Ikram ni nak berubah kejap je. Tapi support je lah apa yang dia nak. Kita teruskan dan kita doa lah. Kita support kan. Okay, so ini ialah daripada komen daripada Barkis.Mandarin. Betul lah tu, dah ramai orang gila sekarang. Orang waras dah jadi limited. By the way, saya nak offer 2 jam basic Mandarin free class untuk yang dewasa. Siap buat review. Siap buat ni promote kelas lagi. Review lagi. Salah orang ni. Semua dia nak jadikan apa tu,
marketing lah. Ada yang komen, Alhamdulillah normal dah. Apa ni? Lain macam ni. Ni daripada Daya Hidayah. Tapi ada satu live tu dia pakai towel, nampak bebet weh. Bukan semualah CP-CP. Bukan semualah CP-CP je nampak. Tapi tu dah normal ke? Jangan je buat live tu. Bila masanya ada ni? Lah. Kalau ada mesti dah viral. Viral. Uish. Apa je? Okay, betul ke ni? Ada yang cakap Alhamdulillah, moga dia pemudahkan segala urusan. Amin. Amin. Saya doa yang terbaik untuk semua orang. Okay, Helmi_Zoo. Harap penyakit ni dapat dibendung. Makin ramai yang kena sekarang ni. Betul. Yalah, contoh macam siapa Noni. Oh. Noni tu kan. Pun macam aku tak lah ikut sangat, tapi ada nampak ada macam ada kurang sikit dari segi kecantikan ke apa ke, macam ada benda yang pelik lah kan. Kenapa benda-benda ni berlaku terkena perasaan kot je Tapi kita baca lagi komen. Oh, ada komen Mimi.hash, baru tahu gila tu trend. Baru tahu ya duk trend. Betul juga. Gila tu trend ke? Okay, Fazhan_, nanti buat bukan-bukan atau mengambilkan jadilah gila balik. Wah, ada orang cakap nanti dia jadi balik ni. Gila sebab dia tengok dulu dia gila sebab apa Dia macam dalam Okay Let's Go dia cakap bapak aku yang tahu aku lah, tak tahu betul ke salah ke tidak sebab masa arwah bapak yang meninggal. Ya. Kan? Ada depression sikit dekat. Lepas tu masa PKP terkurung dalam apa dia cakap, dalam dimensi apa kan. Tengok. Aku ada satu video lah, tu ni ada orang cakap daripada Iqmal Fahmi _Rasmi. Ya. Heret DMA Islam sekali. Oh, supaya dia jadi betul balik lah, waras balik. Betul juga tu. Ya, dia kena ikut Ikram Rinzi juga. Rasanya DMA Islam kena ikut Ikram Rinzi baru okey kot. Oh, ni daripada Auni Y. Username dia. Lah, selama ni dia buat-buat ke? Tadi cakap imbuhan, untuk imbuhan mungkin lah. Wah, ni ada daripada susah betul. Daripada mana? NXVSHAA. Dia baru sedar gila tak boleh buat income rupanya. Dia letih kot nak jadi gila, adik. Okay, ni ada daripada Boycott Israel Forever. Bagus. Marketing. Komen dia, patut dia tubuhkan dulu persatuan orang gila sampai jadi presiden sepenggal. Jadilah, lepas tu serah pada orang gila lain pula. At least adalah pingat penghargaan daripada persatuan orang gila. Aduh, macam-macam lah komen netizen Malaysia ni banyak kelakar kan? Banyak kelakar dan kreatif. Habis kalau kita serang Israel punya ni pun dia orang depression. Apa lagi? Dia yang apa tu yang pasal dengan Caprice cyber tu cyber bully Yang tu pasal apa itu? Yang dengan Caprice sekali tu. Saya tak dapat tangkap lah. Shame #shame on you tu. Yes. Pernah dengar? Yang Caprice buat live dengan siapa tak, lepas tu netizen masuk, lepas tu komen shame on you Israel pasal Israel tu tapi dah berapa lepas lah. Memang power lah. Banyak yang kelakar sebenarnya netizen Malaysia ni. Yes. Ni ada daripada Lil.mrxh. Aku pernah nampak dia depan-depan, tak adalah gila mana pun. Depan kamera je mengada je lebih dia ni. Right. Serius lah? Yelah, takkan nak tunjuk lah. Nanti orang takut pula dengan dia. Betul. Kira aku cakap macam ni lah. Kira aku cakap aku setuju dengan dia tanpa ni lah. Tanpa segan silu. Yelah je, betul lah tu. Masa PKP hari tu bosan duduk rumah tu yang jadi
jadi sewil kejap. Oh, dah sewil pula. Gila sewil, sama je kan. Sama ni. Semua komen pendek-pendek, emoji je ni. Panjanglah sikit netizen. Janganlah bagi pendek-pendek netizen. Come on. Okay, ni daripada Asfa Abdullah _Ismail. Sekarang ada seorang lagi hero tu. Dulu keras, sekarang dok buat video melentik-lentik menari. Risau betul orang zaman sekarang ni. Siapa? Tak. Artis mana tak pernah dengar pun. Seorang lagi hero. Siapa hero? Maknanya dia banyak berlakon cerita hero lah. Macam iklan juga dulu. Di Instagram Disney. Apa ni? Ada lagi X Ulfalzifer. Pelik betul nama ni. Badut Sarkas Kepala Dunga. Benda ni. Apa benda tu? Tak pernah dengar. Ni yang daripada Zul Makzul. Dia tak mampu bersaing dengan orang gila lain. Terlampau kompetitif. Okay, kompetitif kau nak jadi gila pun kompetitif. Ni daripada Isham 22 _ Lagi-lagi Aiman tak kisah. Oh ni Phantom _598. DMA Islam dah ambil alih tempat dia. So dengan apa yang ditulis ni, yang dikatakan oleh Kam Dinsley ni kan, kita harap dia kembali bersinar lah dalam bidang-bidang. Oh, dia seorang yang pelakon bidang seni ni. Yes. Aku suka seorang pelakon yang berbakat. Dulu dia menjadi karakter yang berlakon sebagai Omar Danish dalam Dunia Baru tu dulu. Dia cerita apa aku tengok. Banyak lah tapi ada satu cerita dulu kita kecil dia banyak aktif. Dia banyak aktif masa kita kecil, betul. Dan aku suka karakter dia. Karakter berlakonnya dia menjiwai watak lah. Tapi yang aku ingat Cat Gangster ada kan? Cat Gangster? Dia jadi gangster juga. Ada. Bukan Impak Maksima ke? Tak ingat. Tak ingat Impak Maksima je ada. Itu Syahizi Sam. Aku rasa Cat Gangster. Nak jumpa Syahizi Sam ke? Uish, baik tak? Tapi tunggu dia ada movie lah kan. Polisi Season 4 lah. Dah nak keluar kan. Kita approach lah diorang. Apa ni? Production house. Kita ada podcast kita promote kan dia punya filem. So kita pun dapat juga tempias-tempias tu. Baik, so masa pun dah time. Masa pun dah time. Jadi kita dah habis cover artikel-artikel yang trending dalam minggu ini. Jadi kita nantikanlah apa lagi yang trending di minggu-minggu yang akan datang. Yep. Dan jadi, kita akan kembali dengan topik-topik yang hangat dan serta topik sensasi yang berlaku di negara kita. Tapi kita juga akan membawakanlah kita akan plan lah interview siapa kita pun akan ada buat kita interview artis-artis. Kita interview pekerja-pekerja yang apa yang ada cerita dan pengalaman yang contoh bercuti ke, pengalaman tak boleh lupakan pun kita akan. Ataupun tadi awak cakap awak nak nak buat podcast di tepi kubur. Nak ajak penggali kubur bercerita kisah-kisah seram. Ada yang baik tu. Ya, aku sebenarnya suka dengar buat pasal kisah seram. Sebab kita relax kita dengar orang cerita. Kita dengar cerita macam kita nak masuk pun kita tak tahu nak masuk macam mana kan. So kita dengar. Tapi aku ada satu idea juga kalau pasal kisah seram ni. Buat dekat bilik mayat. Kita interview apa tu orang panggil? Interview pengurus jenazah lah. Pengurus jenazah. Tapi dalam bilik mayat bersama dengan mayat yang ada. Itu thrill tu kalau kita buat tu. Itu thrill tu. Takut balik badi mayat ni. Bahaya pula tu. Dan aku pun
Nak try. Kalau nak buat podcast tepi laut, bunyi angin pula kan. Boleh, kita dah buat masa tu. Oh ya, betul tak? Country Garden. Tapi yang laut tak nak tu, Country Garden tu tak laut sangat. Selat. Kita yang laut lepas dekat dia Saru lah. Baik, jadi itu kita akan berbual lah di episod-episod yang mendatang. Kalau yang bagi korang pun membantu kita jugalah, bagi idea-idea yang podcast kat mana, kita kan ikut juga, bagi komen-komen sikit dan apa yang kita patut improve dalam podcast kita ni. So korang boleh tinggalkan komen di bahagian bawah untuk apa pandangan korang tentang artikel-artikel yang kita cover ini. Betul. Tentang DMA Islam dan juga Iklan Dizzy. Sila tinggalkan komen di bawah. Dan subscribe kita punya YouTube channel. Dan kalau nak dengar kita di Spotify boleh juga. Dan follow kita di Instagram, TikTok dan juga Facebook. Betul. Jadi kita, ini saja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Betul. Jaga diri. Bye-bye. Bye-bye.